Banjir yang melanda Central dan Southern Vietnam baru-baru ini dah meragut 90 nyawa dan 12 lagi masih hilang. Kawasan bergunung di Central Province di daerah Dak Lak merupakan kawasan yang menerima the hardest hit dengan 63 kematian dicatatkan daripada kawasan sana. Di provinsi yang lain, 80,000 hektar crops ataupun tanaman telah musnah dan lebih daripada 3.2 juta ternakan telah hilang ataupun mati di bawah arus deras. Jalan pengangkutan utama juga terkesan dengan beberapa national highway are blocked dan several section of railway are suspended its operation. Lebih daripada 129,000 buah rumah lagi masih tidak mendapat elektrisiti dan ketika waktu kemuncak, lebih daripada 1 juta rumah tidak mempunyai elektrisiti. Perdana Menteri Vietnam sudah berikan 500 bilion Vietnam dollars iaitu lebih kurang 19 million US dollar untuk bantu membangunkan kembali rumah-rumah di daerah Dak Lak. Kerugian ekonomi dianggarkan lebih daripada 343 million US dollar di 5 daerah yang berkaitan.